So, kita dah berada di London. So, let's go. Ni nak pergi mana ni? So, okay. So, London macam mana? Sejuk ke? Sejuk. Tak sejuk. Sebab kita belum keluar lagi. Mungkin lah. Sebab di tengah musim panas. Okay, good. Yeah. Alright. Sana dia. Go, go, go. It's okay, duduk. Duduk. Oh. Such a extreme sport. Oh. You're not ready for this. Yeah, not ready for this. Lagi pun extreme sport lah. Tak ada extreme sport dah beli. Sekejap, ni agak apa-apa sebab alamak, nampak aku kena panggil lah. Adat yang ini tak sini tadi. Tu sana ni banyak tempat. Jom. Mana kosong. Jom. Premium service all the way through to London, Paddington. This train is now ready to depart. Please stand clear of the closing doors, stand clear of the closing doors. For those passengers who just boarded, this is a non-stop but direct premium service to London, Paddington and London, Paddington only. For those passengers already on board, please do make sure you keep your arms and legs inside the cabin at all times, as this train does go very, very fast. Does now closing, stand clear of the closing doors. Thank you. I like this guy. Such an extreme sport. Okay, now we dah sit all family together je. Bergerak ke mana? Paddington. Yeah. This is Nak jalan lah. So, di dalam keadaan banyak silap. Apa, yang penting janji sampai je. So, sebenarnya kita orang tersilap. Sepatutnya kita ambil apa? Dia ada dua yang berbeza. Yang ni mahal sikit tapi dia express. Dia terus sampai dalam 15 minit. Syah. Yeah. Beti tak banyak dah. Saya buat dia semua style cottage. Ya, cottage cantik sih. Cik ada lampu Kenapa lampu Oh. Okay guys, ni lampu dia. Lampu baca. Gambar ni pentas je. Ada apa-apa. Oh, dia landing. Kita. So, dia ada ruang lagi kat sini. Masukkan lagi jadi tak kacau lah. So, kita sampai kat Paddington. Woo! Konsert yang bateri tu. Kita nak cari Uber untuk ke apartment. Uber atau Bolt. So, sebenarnya kita orang silap. Sepatutnya kita orang naik lane lain tapi tersilap naik Heathrow Express. Ni Heathrow ni dia agak mahal sikit.
kali ganda. Tapi tak apalah. Yang penting cepat. Dan dia lagi selesa lah. Dia lagi selesa. Okay. Tapi itulah. London pun cuaca macam Malaysia ni. Tak rasa sejuk. Rasa panas macam Malaysia. Oh. Tour guide. So apa perasaan bila dah sampai London? Orang kata impian setiap warga Melayu. Saya nak mandi. Okay. Nak mandi. 17 jam. 17 ke? 14. 14 jam. 14 jam atas kapal terbang. Tak kapal terbang. Kalau campur transit, jumlah perjalanan 18 jam. 18 jam. Oh lama. Kaki pinggang ya. Tapi sangat berbaloi lah. Ya. Adalah rehat 3-4 jam. Dan sangat berbaloi bila sampai sini. Penting kat West ni. Penting sebab kebanyakan negara boleh pakai kat ni dan senang. Nak top up ke, nak apa ke, semua guna apps dalam phone je. Banyak lagi lah kemudahan dia. Korang kena cari sendiri. Oh, berat babe. Later. Main. Ya. Berapa tolak dia? Okay, ni tempat menunggu Grab, so on, Uber, apa lagi, Bolt. So, kita akan cuba dapatkan Bolt untuk terus pergi ke kita punya nama Airbnb apa? Tak ingat Tak ingat. Aha, tapi menuju ke Airbnb lah. Dekat Lakeside kan. Tapi dekat area Bayswater. Area Bayswater. So gigi juga nak tunggu kat sini. Tengok ramai orang. Dan sebenarnya tak sangka ni tengah summer. So panas. Sama macam Malaysia je. Tak apa. Sudah 12. Tapi tu sejuk sangat pula. Over here we've got lots of flats. Lots of Tu kat sini. So kita check in dekat Park Avenue, Bayswater in Hyde Park. 0203. So let's go. Mak ini dia paling besar Ada luang dia jalan lepas tu baru tu. Bash berapa hari kita kat sini Bash? 4 days. Until Thursday. Okay, 4 days kita sini. Tak tahu dah pergi bike pergi baby. Belakang satu lagi beg kita. Ni ke? 122 ke? 127. Ke? Okay. Assalamualaikum dulu. Korang berapa? Ni sini je. Pokoknya jauh Okay guys. See you. So kita dah sampai dekat our hotel. Inilah hotel dekat London guys. Oh. So basically hotel dia okey lah untuk nak tidur-tidur. Dia agak kecil sikit tapi okey lah. Ya, ni agak hotel yang agak jimat sebenarnya. Recommended apa nama dia? Hotel Bayswater Inn. So okey, ni lah hotel. Kecil je tapi okey lah. Area semua ada. Oh, dia ada juga bagi kopi semua. Okay lah, not bad. Okay guys, so nak rehat dulu. Petang sekarang kita nak pergi mana? Lakeside Hyde Park. Okay, so jom petang nanti. Yeah. One eternity later.
Okay guys, hari ni baru jam 6.30 pagi. Tapi kat sini korang boleh tengok dia, oh boleh buka. Okay. Oh tapi tak tinggi lah. So korang boleh tengok kat sini. Actually bilik aku ni tak ada view. So aku dapat bilik yang belakang. But mak, saya turun ni. Alamak. Cik turun. Sudah. Okey, selamat. So 6.30 tapi dia punya siang ni tu dah macam pukul 10 pagi dah. So pagi ni aku akan mulakan dengan sarapan dulu. Sarapan by nasi lemak basmati by Ija. Okay, literally benda ni aku beli kat Shopee je. Sebab nak jimat kan. Kita nak travel dalam keadaan yang berjimat. Tak adalah berjimat. Sini banyak je makanan halal. Tapi tadi pun aku dah melantak shawarma dia. Tapi ni sebabkan mana nak keluar dan nak cepat. So aku just beli je RTE ni. Okay, kita dah hari kedua berada di Paddington. So hari ni programnya kita akan menaik tiub. Pergi ke? Kita nak tengok the changing guard. Oh, kita bagi the changing guard first. So ni suasana dekat kita orang punya hotel pada waktu pagi. So okay lah. Dia agak lengang. Oh. Kayu lah. Hari ni kita akan pergi cycling ke Stadium Arsenal dalam Emirates, 20 Emirates. km. Kamu tentang Arsenal menang. Arsenal ialah champion EPL. Dekat stadium Arsenal kita tengok live. Dia pakai Pagi ramai dia orang pergi stadium. Oh, dia vlog. ya. Yeah. Tak bayar tak boleh. Dia ada apps dia tu. Kena install apps dia. Ni nak balik tampil ni kita naik ni je lah. Balik tampil ni kita naik ni je lah. Balik. You serious? Kat mana bah bateri dia bah? Oh tu bateri dia. Tapi dia rasa dia pakai charge kot. Dia tak macam mana dia naik tu. By cycling lah. Bubus tu. $1. Satu Point pound, tujuh. 1.7 1 lebih point. kurang RM12. RM12 lebih lah. Oh. Oh my god. What is that? Banyak lori sampah sini. So sekarang kita tengah berjalan-jalan dekat sini lah. Kita tengah berjalan-jalan dekat area Hyde Park So ni Hyde Park. So kita tengah berjalan dekat area residen yang dekat sini. So basically rumah diorang ni dah macam mansion lah. Tengok. Tapi rasanya ni macam pasal-pasal Betul. And Mr. Bean. betul. And yang paling menarik, populasi Malaysian kat sini ramai. Kat base water lah. Kat base water lah, kat base water. So ya, tengok lah. Ni dalam berjalan kaki. So agak tenang sebenarnya. Oh, by the way hari ni hari Senin, hari week public holiday bagi diorang macam kita. So sebab Arsenal tu okay, sorry diorang weekend memang Sabtu Ahad. But hari ni public holiday. So diorang long weekend lah. Long weekend. And sebab diorang ada sambutan dekat Emirates Stadium hari ni. Ya, yeah, betul. Malam tadi pun dah start. Ya, malam tadi dah start dah. Besarnya.
Apa Amsyar nama ni? Synagogue. Synagogue. Tempat? Synagogue. Synagogue. Tempat ibadat? Tempat ibadat Yahudi. Warga Yahudi. Tu tulisan dia atas tu. Oh. Ush. Menarik besar Dia ingatkan dia orang ni church. Tu lah church sana. Cantik bulan 9 lah, dia warna merah. Kalau ni daun-daun ni. Dia maple. Oh yelah ni daun autumn. Maple. Mantap. Oh belakang. Sebenarnya kan kalau kita pergi masa autumn pun cantik tu. Betul Sebab betul. dia colouring kan. Colouring dia. Warna merah, warna kuning. Oh ya semalam dia angkat kepala. Semalam. Betul lah nampak orang pakai baju. Ramai. Ramai. Dekat Emirates pun ramai Aduh. orang kumpul. Tak bawa jersey weh. Boleh beli lagi. Jom. Stadium. Okay. 500. 500. Okay bang. Hilton lagi. Oh, sini banyak Hilton Wih, kedai kopi dia lawa lah sini. Sudah basikal jatuh dah. Okay, so ni dia punya kedai merchandise. Oh, okay. Ini memang merchandise daripada London Macam ada. Oh, ni pun ni $1 je ni. Nice, menarik. Okay, ni fish magnet dia. Menarik weh. Oh, ni $1. Mana $1 ni? So ni keadaan waktu pagi di base water station. So boleh tengok kat sini pun ada juga orang gelandangan yang tidur kat sini. So jom. Okay, so after brisk walk yang panjang, kita dah sampai ke base water station. Kita nak naik, kita ambil district line menuju ke, tahu tak tahu? Tapi kita pergi ke changing guard lah. So kita tengok situasi dekat base water station. Ikonik dia punya design. Batu-batu macam cerita Harry Potter lah. Ya, contohnya? Bukan kat sini lah. Hai. Okay, so kita baru sampai kat St. James Park. Okay, tengok. Rasanya ni tempat orang lebih kurang macam KCC Park pun ada kan? Kan? Macam KCC Park, tempat-tempat orang beriadah, jogging. Ramai lah. So nak datang ke sini kalau daripada Bay Water Station, sebenarnya senang je. Ambil circle line yang kuning tu. Macam kita orang tadi salah. Kita orang terambil line yang silap, so perlu mengambil masa 30 minit nak datang sini. So better tadi Platform 1 berapa minit? tak sampai 10 minit dah sampai. Ni sebab 30 minit sebenarnya. Sebab kita macam mengambil jalan yang jauh. So sebenarnya dekat je sebenarnya. So ni ada St. James Park. Kita belanja. So, kita nak pergi ke Perlis. Perlis kan Fred? Palace. Palace Perlis tu. Perlis lain.
biasalah dia macam baru nak mencuba. Palace. Okay, kita nak pergi ke Palace. Kat situ macam tempat menarik yang dekat London yang orang akan wajib pergi. Dia macam museum kan. So kita kena cross. Kita kena cross. Penuh, kita memang takkan nampak pun. Sebab tu orang ramai-ramai semua tu hari tu pergi Buckingham Palace. So kalau kita sampai pun kita dah kat belakang-belakang. Tak nampak lah. Tak nampak. Dia akan ada sini nanti. So the point is kita orang nak cari the changing guards. Kau rasa changing guard yang ni gambar dia? Nampak? Ni changing guards yang pakai baju merah. Dekat dalam dia. So dia akan lalu dekat sini. So nanti kita akan dapat tengok dia punya parade dia tu. Nanti pasal sini. Basically setiap hari diorang ni akan ada dekat sini antara jam 10.30 pagi hingga 11. So get ready lah kalau korang nak datang nak tengok depan mata the changing guard ni yang baju merah. Ni korang kena get ready lah awal-awal datang sini. Sebab memang akan ramai. Dan lagi hari ni public. So memang ramai. Kita yang dekat Malaysia pun tak ada perarakan pertukaran Shift macam ni. Dia nak tukar shift pun. pertukaran shift guard. So macam dah macam hari mereka pada dia punya parade ni. Tadi tu perjalanan diorang nak pergi masuk kerja lah, shift kat sana. So memang ramai-ramai ni hanya nak tengok diorang bergerak berarak daripada dalam pergi ke palace sana. Lunch time family just picnic dekat tepi park ni. So untuk lunch kita pakai Kembara meal by Kembara. So seperti ni lah RTE, ready to eat. So sis, cepat sis masak. Sabar, jangan makan ikan. Dia sebenarnya dia dah siap dah, cuma tinggal kita nak panaskan dia tu, keluarkan. And then itu tu keluarkan dulu. Makan. And then okay, so ni masukkan dia punya pack. Pack dia masuk dalam tu. And then letak air. Tadi letak you air. Hati-hati orang nanti kena makanan juga. Okay, sekarang kita berada di Winchester, antara salah satu tempat kebanggaan London. Ini dia Big Bang ataupun Menara Jam. Very hot London Eye. Oh, London Eye. Ini tempat utama lah, main London. Sebab kat sini akan ramai turis datang untuk ambil gambar. Datang sini musim sama, aku recommend korang pakai singlet lah.
singlet ke t-shirt ke, yang penting kain nipis lah. Sebab dia baru-baru je musim panas, dan musim panas dekat sini kan panjang kan. Tapi ya, kau akan rasa worth it kau datang sini bila kau enjoy the view ni. View kat sini kau memang jarang kan dapat kat tempat lain. Memang cantik. Macam aku suka tengok binaan-binaan bangunan. Binaan bangunan kat sini sangatlah artistik. Tapi busy lah, dia busy. Ibarat kau kat Bukit Bintang yang busy, sesak dengan orang ramai, sesak dengan turis. Okay, so selepas berbagai cabaran dan halangan, okay, so korang kena master, korang kena study betul-betul route tube. Sebab kita orang banyak kali sesat, tapi tak face okay, tetap sampai. Yep. So our third stop, which is dekat Emirates Stadium. Woo. North London pride in red and white. Gunners unite under stadium lights. Roaring fans shout, we're ready to fight. So nak datang dekat Emirates Stadium ni tak susah pun, cuma kena kaji dulu road je. Sebab dia ada macam 2 kali pertukaran, and then korang kena walking distance sikit, kena jalan sikit. So better cari kasut yang sesuai lah. Kalau dia kat sini korang kena banyak berjalan. Tapi ini memang piala daripada kecil, Mat. Ui. Night in the city, brimming with light. We fight the fight, victory's alright, right? Oh, heart of London beating strong, red and white our anthem song. Together we all belong, gunners rolling all night long, long, long. Yeah, Arsenal, Arsenal, we rising, never fall. To the top, give it all. Arsenal, Arsenal, let's go. Let's go. Benda yang paling aku idam-idamkan nak ada dekat depan ni. Daripada kecil je. So yeah, kita tengok the North London Emirates Stadium. Right, oh, heart of London beating strong, red and white our anthem song. Together we all belong, gunners. So korang boleh tengok ni dia punya official merchandise. Ni tempat merchandise lah, korang nak beli jersey ke, muffler ke, ataupun apa-apa berkaitan pasal Arsenal lah. So kat sini ada macam-macam. So let's go. Meanwhile. Okay, so sekarang dah pukul tak ada jam. Tak ada siap. Pukul dalam pukul Sekarang 2.40. 2.40 pagi kat Malaysia, dalam pukul 11 pagi macam tu. So kita orang masih jet lag, ada tidur. So kita orang pergi kedai nasi tau ni, macam kedai Oi, kabur. lah. Kalau kat Malaysia macam KK ada kedai Aceh lah, dia orang dekat sini. So kita orang dah dapatkan dia punya popok kat sini, janjan kat sini. Antara kat Malaysia lah, nyanyi kat sini je. Walters ready not siap ada Great British Potatoes 100%. So only at London. Dia banyak So ada so kalau nak ni datang kat sini. Nasi supermarket. Kabur kan, Bang.